Assalamualaikum. Selamat petang. Kita punya Saharudin. Ni skim kayu api kita hari ni. Tahniah kepada pihak polis. Dapat jaya menangkap 18 tan. Tapi Pak Oi tak kena tangkap juga pasal curi lembu pun benda. Geng-geng tu. Geng tampung, tompok yang curi lembu tompok pun benda. Lembu dalam kandang ni tak dapat tangkap lagi Dia ada skim yang sama lah tu. Dia orang skim yang sama. Kau dengar dia bisik. Siapa kau ni? Siapa kau ni? Dia punya gila. Masalah betul je lah. Dia bisik kono, bisik kono, dia bisik kono, bisik kono nanti. Habis kena curi. Kan? Dia cari Saharudin nampak. Saharudin tak jumpa. Harus lah Saharudin ni. Sebab dia jadi tumpuan utama daripada sektor ni. Kan? Sektor curi lembu apa benda pun, apa benda geng-geng dalam lepas ni. Jadi sektor utama dia kan. Jadi sektor, jadi utama. Kegiatan utama dia orang. Perbincangan dia orang dekat kedai-kedai kopi ke mana ke. Kan? Okey? Kita nak kena cari. Tu. Cari sampai ke lubang cacing. InsyaAllah mudah-mudahan dengan bantuan doa daripada kalian kita dapat tangkap dia orang ni. Terima kasih.